Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat serta berserah bulat-bulat kepadanya sebelum kamu didatangi azab, kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan pertolongan. Surah Az-Zumar ayat 53 hingga 54. Para ulama tafsir dalam menjelaskan ayat ini bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu hambanya yang banyak menzalimi diri sendiri dengan melakukan dosa agar jangan berputus asa dari meraih pengampunannya, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa hambanya yang banyak melakukan dosa, walaupun dosa itu melibatkan dosa syirik. Tidak kiralah berapa banyak pun dosa hambanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengampunkannya. Walaupun semasa hidupnya seseorang itu tidak solat, bermain judi, meminum arak, mengambil riba, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak membayar zakat, bahkan sehingga melakukan dosa yang paling besar, yakni dosa syirik sekalipun, namun kemudian dia bertaubat dari dosa yang pernah dilakukannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dosanya. Allahu Akbar. Para ulama juga mengatakan bahawa ayat ke-53 dalam surah Az-Zumar ini adalah khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang banyak melakukan dosa, dan ia juga merupakan satu ayat yang memberi motivasi dan pengharapan kepada hambanya agar tidak berputus asa dalam meraih pengampunannya. Dalam permulaan ayat surah Az-Zumar ayat 53 ini dapat dilihat bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dengan penuh lemah lembut kepada hambanya dengan berkata, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Allah tidak berkata, wahai orang yang melakukan dosa. Subhanallah, betapa permulaan ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya yang melakukan dosa dan menyesal atas dosanya. Dalam ayat ke-54 dalam surah Az-Zumar yang seterusnya pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar hambanya bagaimana untuk meraih pengampunannya adalah dengan bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perkara yang disuruh olehnya seperti solat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan meninggalkan perkara yang dilarangnya seperti berjudi, berzina dan sebagainya sebelum datang azab, yakni hari kiamat, kerana pada hari kiamat nanti kita tidak akan dapat menolong diri kita sendiri seperti mana di dunia dengan bertaubat, namun di hari kiamat nanti sudah tidak ada lagi taubat. Allahu Akbar. Walau bagaimanapun sahabat semua, dosa yang melibatkan manusia, perlulah kita memohon maaf kepada orang yang kita zalimi tersebut. Seandainya dahulu kita pernah mengambil haknya, maka kita perlu memohon maaf dan memulangkan hak orang tersebut kepadanya kembali. Kesimpulannya, sahabat semua, dalam ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang ke atas hambanya, walaupun seberapa banyak dosa yang dilakukan oleh hambanya yang menzalimi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sentiasa menerima taubat yang ikhlas dilakukan oleh hambanya. Oleh itu, sahabat semua, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meraih pengampunannya walaupun seberapa banyak dosa kita. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita semuanya dan mendapat nikmat di syurga nanti. Amin ya Allah.